Dia nak kahwin seorang lagi, dia royak ke bini dia kata boleh, tapi mu kena cerai aku dulu. Jadi soalan dia, apa dia soalan? Nak dengar soalan tu. Mana soalan? Tu cerita. Jatuh talak ke tak? Boleh tak gitu? Jawabnya boleh tak boleh, ikut pandai dia bini kita. Dia royak macam-macam. Kita nak nikah macam-macam dia beri. Gini begitu tu hak dia. Tapi kalau mu tanya hukum, jatuh tak talak tak jatuh. Kerana talak itu milik suami. Ya, dia kata kalau mu nak nikah seorang lagi boleh, mu cerai aku dulu. Kita pun nikah seorang lagi, tak cerai dia, boleh tak? Cerai ni duduk di suami. Nah, mereka suami buat benda yang tidak betul, isteri mengadu kepada hakim, hakim boleh cerai. Itu lain. Nah, cuma gitulah kalau mu nikah juga, mu tahulah kayak jadi balok. Pasal dia royak dah. Kalau mu nak nikah seorang lagi boleh, mu cerai aku. Mu tidak cerai, mu pergi nikah, jadi balok lagi. Hidup ni bukan nak balok. Hidup ni duduk seronok. Nikah ni seronok. Nikah ni aman damai. Litaskunu ilaiha. Apa tujuan nikah? Supaya kamu seronok duduk dengan dia. Dah kalau balok, baik tak usah nikah. Faham? Jadi ada cara dia tak mui jadi marah. Boleh nikah nombor 2, tak mui bini marah. Ada cara dia, ada petua dia. Petua ni saya sudah royak ramai orang dan semua jadi belaka. Cuma soalan saya, munak tak petua tu? Munak tak? Tak kata. Nak tak? Kau jawab, nak tak? Mu nikah lepas dia mati. Memang dia tak marah, senyap kubur dia. Lagi dia hidup tak aman lagi. Jadi tak payahlah. Sore sudah jadi susah lagi. Dia mau balik lagi popek susah hati kita. Jadi sore sudah. Bukan sunnah kahwin 2. Sunat ni kahwin seorang. Lebih pada seorang itu harus. Nampak? Dibolehkan. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Kahwinlah kamu. Perintah tu. Ma tabalakum minan nisa. Perempuan-perempuan beriman. Masna 2. Bukan suruh kahwin 2. Suruh tu dengan makna harus. Dia suruh dalam Quran ni ada 3. Suruh makna wajib, suruh makna sunat, suruh makna boleh je. Suruh ni dalam bab nikah 2 ni suruh makna boleh. Dan boleh mu nikah 2, boleh mu nikah 3, boleh mu nikah 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tak mampu adil, seorang sudah. Bukan boleh tu, bukan suruh tu mana hendaklah kamu kahwin 2, tak. Boleh je. Macam Allah kata, wa iza halaltum, bila kamu sudah tahlul, fastadu. Fastadu tu kalau kita ngaji pondok, dia kata fi'il amal. Ada suruh. Suruh tu makna harus je. Bukan makna lepas kamu tahlul, naklah kamu pergi berburu. Bukan. Lepas kamu tahlul, boleh kalau nak pergi berburu. Jadi ingat, seorang sudah.